Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nusyuaida binti Juhairi. Hari ini saya akan mengajar tentang sejarah perkembangan reka cipta. Kita masuk slide seterusnya. Apa itu reka cipta? Perkembangan reka cipta ini berkait rapat dengan aktiviti dan keperluan manusia dalam kehidupan seharian. Pada zaman pra-revolusi industri, iaitu sebelum abad ke-18, manusia menghasilkan rekod cipta yang ringkas dan tradisional. Rekod cipta ini bertujuan untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, perlindungan dan keselamatan. Seiring dengan perkembangan masa, pelbagai peralatan dan mesin mula dicipta bagi memudahkan kerja manusia. Hal ini membantu menjimatkan masa dan tenaga dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Apabila memasuki revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19, penggunaan mesin secara meluas telah meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Seterusnya, revolusi industri kedua membawa kepada perkembangan teknologi yang lebih moden dan kompleks. Kita masuk slide seterusnya, iaitu sejarah perkembangan reka cipta. Kita pergi kepada zaman pra-revolusi industri sebelum abad ke-18. Pada zaman pra-revolusi industri, reka cipta dihasilkan untuk memenuhi keperluan asas kehidupan manusia. Reka cipta pada masa ini masih bersifat ringkas dan tradisional serta menggunakan sumber alam semula jadi. Aktiviti manusia seperti mencari makanan, perlindungan dan keselamatan mendorong penciptaan alatan asas. Contohnya, manusia mencipta alatan daripada batu dan kayu untuk memburu dan mempertahankan diri. Reka cipta pula berkait dengan aktiviti manusia. Reka cipta berkembang selari dengan aktiviti manusia dalam pelbagai bidang, termasuk kehidupan harian dan pekerjaan. Setiap masalah yang dihadapi mendorong manusia untuk berfikir dan menghasilkan penyelesaian melalui reka cipta. Contohnya, kesukaran melakukan kerja berat mendorong penciptaan alat yang lebih berkesan. Seterusnya, pelbagai peralatan dan mesin dicipta. Seiring perkembangan masa, pelbagai peralatan dan mesin dicipta untuk memudahkan kerja manusia. Reka cipta ini membantu menjimatkan masa dan tenaga. Contohnya, penggunaan mesin membolehkan kerja dilakukan dengan lebih cepat berbanding cara manual. Revolusi industri pula, abad ke-18 dan ke-19. Revolusi industri menandakan perubahan besar dalam sejarah reka cipta. Penggunaan mesin secara meluas telah meningkatkan kecekapan dan produktiviti dalam pengeluaran. Contohnya, mesin wap digunakan dalam sektor perindustrian dan pengangkutan. Revolusi industri kedua iaitu akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Revolusi industri kedua menyaksikan perkembangan teknologi yang lebih pesat. Reka cipta seperti penggunaan elektrik dan mesin moden telah mengubah cara hidup manusia. Contohnya, penciptaan peralatan elektrik memudahkan kerja harian dan komunikasi. Tokoh reka cipta ialah Benjamin Franklin. Benjamin Franklin merupakan antara tokoh penting dalam sejarah reka cipta. Sumbangan beliau menunjukkan bahawa pemikiran kreatif dan inovatif memainkan peranan penting dalam perkembangan teknologi. Okey, kita masuk slide seterusnya, iaitu zaman pra-revolusi industri sebelum abad ke-18. Yang pertama, hidup nomad dan berkelompok. Pada zaman pra-revolusi industri, manusia hidup secara nomad dan berkelompok demi keselamatan. Kehidupan secara berkelompok memudahkan mereka berkongsi tugas seperti memburu dan menjaga keselamatan. Contohnya, sekumpulan manusia akan bekerjasama semasa memburu haiwan liar untuk mendapatkan makanan. Yang kedua pula, keperluan matahari. Manusia pada zaman ini sangat bergantung kepada matahari untuk aktiviti pertanian dan peternakan. Matahari menjadi sumber semula jadi utama bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan. Contohnya, tanaman hanya boleh ditanam dan dituai mengikut musim dan cahaya matahari. Ketiga, alam semula jadi sebagai perlindungan. Alam semula jadi digunakan sebagai tempat perlindungan daripada ancaman dan cuaca. Manusia menggunakan gua dan pokok besar bagi tempat berteduh. Contohnya, gua dijadikan tempat tinggal sementara kerana lebih selamat dan terlindung. Keempat, menghasilkan barang harian dan senjata ringkas. Manusia menghasilkan sendiri barangan keperluan harian dan senjata ringkas menggunakan bahan semula jadi. Antara bahan yang digunakan ialah batu, kayu dan tulang. Contohnya, batu diasah untuk dijadikan alat memotong
atau senjata mempertahankan diri. Yang kelima, kaedah menghasilkan api. Penemuan kaedah menghasilkan api merupakan satu reka cipta penting pada zaman ini. Api digunakan untuk memasak makanan, memanaskan badan dan melindungi diri daripada haiwan liar. Contohnya, makanan yang dimasak menggunakan api lebih tahan lama dan selamat dimakan. Yang keenam, penemuan kaedah baharu. Aktiviti harian mendorong manusia menemui kaedah dan idea baharu untuk memudahkan kehidupan. Inilah asas kepada proses pemikiran reka cipta seperti yang ditekankan dalam buku teks reka cipta tingkatan 4 lah. Contohnya, manusia mencipta alat yang lebih baik selepas menyedari kelemahan alat sebelumnya. Kesimpulannya, zaman pra-revolusi industri menunjukkan bahawa reka cipta bermula daripada keperluan manusia. Reka cipta pada zaman ini menjadi asas penting kepada perkembangan teknologi dan revolusi industri seterusnya. Saya teruskan slide ini kepada Alia Nur Adriana. Terima kasih. Assalamualaikum semua, saya Cikgu Lia. Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan tentang perindustrian revolusi kedua, yang mana ini berlaku dalam abad ke-19 hingga abad 20. Maksudnya zaman kita sekarang lah, yang mana kita boleh melihat semua sektor-sektor bidang semua yang berkembang, yang maju, berpesat dan mempunyai perubahan-perubahan tersendiri dalam segi bidang pengangkutan, bidang pertanian, bidang pembajakan sawah, bidang pembinaan, bidang dan macam-macam lagi. Kita akan go through satu persatu. Baiklah, yang pertama sekali, cikgu akan menerangkan tentang evolusi pengangkutan darat, yang mana pengangkutan ini adalah supaya memudahkan manusia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kalau boleh lihat dekat sini, pada zaman dahulu manusia hanya menggunakan tenaga manusia dan kemudian kita gunakan haiwan seperti kuda, dan kalau dekat negara Arab tu kan mereka gunakan unta, dan kemudian ada pula ciptaan basikal, beca, motosikal pertama berenjin dan yang kita selalu gunakan iaitu kereta, dan yang paling canggih sekarang iaitu tren yang menggunakan tenaga elektrik seperti LRT, monorail dan pelbagai lagi. Baiklah, kita pergi pula kepada evolusi pengangkutan air. Kalau pada zaman dahulu mereka hanya menggunakan sampan ataupun rakit, dan kemudian ia berevolusi kepada sebuah kapal layar yang besar, yang mana mereka boleh pergi ke negara lain menggunakan kapal layar ini. Dan kemudian paling canggih sekarang ada macam-macam, ada ferry, ada kapal yang canggih dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada topik seterusnya, iaitu evolusi pengangkutan udara. Okey, selalu nampak tiba-tiba ada kapal terbang lalu dekat langit kan? Sebenarnya itu bukannya ada sekelip mata macam tu orang cipta saja. Dia ada revolusi-revolusinya, yang mana sebenarnya dulu-dulu manusia pada zaman dulu kita dah cipta satu balon udara panas, dan kemudian ia berevolusi kepada sepelik. Dan muncullah pula dua manusia ini yang bernama Wilbur dan Orville Wright, yang mana dia cuba mencipta satu kapal terbang ciptaan. Cikgu ada letak dekat sini, kamu semua boleh tengok. Dan kemudian terciptalah berbagai lagi revolusi seperti helikopter, roket dan kapal terbang yang kita nampak dekat langit sekarang ni. Sekarang kita pergi kepada bidang pertanian, iaitu pembajakan sawah. Pada zaman dahulu, orang hanya menggunakan tenaga manusia dan kemudian kita gunakan haiwan seperti kerbau. Dan sekarang kita dah ada banyak sangat jentera-jentera yang canggih untuk pembajakan sawah. Okey, baiklah. Kita akan pergi pula kepada revolusi bidang pendidikan. Okey, macam yang kamu semua lihat sekarang ni, cikgu tengah menerangkan dan mengajar kepada kamu semua menggunakan salah satu medium daripada media sosial digital kan. Kamu semua boleh nampak cikgu menerangkan melalui video. Okey, dan pada zaman dulu kita sebagai cikgu tak ada lagi YouTube, aplikasi-aplikasi yang kamu semua boleh lihat cikgu dalam secara online sebegini. Biasanya cikgu akan mengajar di sekolah menggunakan papan hitam. Kemudian ada pula ciptaan papan putih, dan sekarang kita ada macam-macam. Cikgu boleh pasang projektor dan kamu semua boleh lihat dekat depan. Ada juga display LCD, dan paling terbaru sekarang kita ada smart board.
kita pergi kepada evolusi penulisan dan pencetakan. Pada zaman batu, mereka dalam gua hanya menggunakan simbol-simbol untuk mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Dan kemudian adanya pelbagai ciptaan kertas, dan ada juga dulu mereka hanya menulis di atas kulit haiwan, ada pula ciptaan pena dan pelbagai lain. Kamu semua boleh melihat dalam slide ini satu persatu dan cuba fahamkan tentang setiap evolusi penulisan dan pencetakan. Kita pergi pula kepada perkembangan bidang komunikasi, yang mana zaman dahulu mereka hanya menggunakan surat, ada juga yang menggunakan burung untuk mereka berkomunikasi dan menghantar surat, dan kemudian berevolusi kepada email, dan sekarang ada telefon dan berbagai yang lain. Sekarang kita pergi kepada perkembangan bidang pembinaan. Kamu lihat dekat sini, pada zaman dahulu mereka hanya menggunakan jambatan kayu, dan tiba-tiba ada pula jambatan yang menggunakan simen dan sebagainya, dan sekarang ada macam-macam jenis jambatan lagi yang canggih-canggih. Dan pembinaan ini bukan hanya dari segi jambatan, tapi sebenarnya banyak lagi pembinaan-pembinaan canggih yang telah terevolusi daripada zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang. Baiklah semua, itu saja daripada Cikgu Alia dan Cikgu Syuhaida. Telah banyak yang kami telah menerangkan tentang revolusi-revolusi. Kamu semua juga dah dapat banyak ilmu, dah tahu macam-macam bidang revolusi komunikasi, pertanian, pengangkutan dan macam-macam lagi. Jadi itu saja daripada Cikgu. Terima kasih.